Isu yang kedua, oleh kerana ini berdekatan dengan Hari Merdeka kita, parti saya itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketua parti saya telah meminta Barisan Nasional dan juga kerajaan Barisan Nasional untuk mempertimbangkan satu unity government. Maknanya kita tak naklah politik berpanjangan lagi. Kita tak nak isu-isu berbangkit-bangkit habis-habis. Election sudah habis, ya. Kerja saya sebagai member Parlimen baru Kelana Jaya, saya kena turun padang buat kerja. Jadi kita tak nak bincang panjang lawan-lawan tentang politik lagi, ya. Kalau boleh, kita akan cuba minta Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Rakyat buat satu unity government untuk kebaikan rakyat, ya. Jadi itu sajalah dua perkara yang saya nak timbulkan pada hari ini. Selain daripada itu, terima kasih kepada semua, ya. Dan juga makanan ni banyak ni. Saya tengok ni, ya. Memang AJK kerja kuat sini. Dan memang betul daging apa tu? Daging kambing tu memang sedap. Okey. Terima kasih, selamat Hari Raya. Terima kasih kita ucapkan kepada Wadi Wong Chen.